Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyatun Syafiah. Dan saya Kisha Amani. Kami dari TVPSS SK Seri Teluk. Hari ini kami berada bersama Wakil Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Parit Banyumas untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program sumbangan komuniti yang dijalankan bagi membantu golongan yang memerlukan. Boleh Tuan memperkenalkan diri serta peranan dalam JPKK Kampung Parit Banyumas? Okey, nama saya Saidi Abdul Latif, Ketua Kampung Parit Banyumas, merangkap pengurusi JPKK Parit Banyumas. Apakah pandangan Tok terhadap kempen Jom Menyumbang yang sedang dijalankan di SK Seri Teluk? Okey, saya rasa ini satu program yang baguslah untuk kita menyumbang kepada OKU ni, sebab OKU ni memang diperlulah untuk kita. Tak semestinya sumbangan bentuk kewangan, kita juga mesti sumbangan untuk moral atau apa-apa yang untuk membantu diorang ni. Saya rasa ini satu kempen yang baik dan saya ucapkan sabas kepada sekolah Ketua Seri Teluk kerana telah membuat kempen Kak Nah Bahagia ni. Saya Kisha Amani. Seterusnya, apakah peranan JPKK kepada masyarakat? Okey, jawapannya JPKK kepada masyarakat, terutamanya kepada OKU ni, bila kita akan dapat tahu dia ni ada dapat OKU, kita akan ke komuniti kita akan berziarah ke Riau dan juga memberi sumbangan lah. Tak tahu apalah, kursi roda ke tongkat atau apa-apa semua yang perlukan kita akan bagi, dan juga kita juga bagi sebagai untuk dia ni supaya memudahkan urusan beliau, dan juga kita bagi juga macam kata untuk semangat lah. Tak semua OKU ni boleh terima apa yang dia dapat. Jadi kita sebagai komuniti ni kita akan bagi penerangan atau apa nasihat untuk beliau supaya beliau dapat meneruskan kehidupan beliau dengan baik. Terima kasih kepada pihak JPKK Kampung Parit Banyumas atas perkongsian yang sangat bermakna. Semoga program sumbangan komuniti ini menjadi inspirasi kepada semua untuk terus menyemai nilai kasih sayang, keprihatin dan semangat bekerjasama. Bersama-sama kita membina komuniti yang penyayang dan sejahtera.